Ini dah kecil dah bagi aku kan. Sebelum aku jumpa yang ni lagi kecil, lagi nipis nampak. Kecil. Ini phone lipat. Boleh buka dia jadi macam tu. Besar jugalah. Yang ni lagi kecil. Saiz dia memang kecil. Dan yang ni dah boleh kecil kan. Yang ni lagi kecil. Nampak kecil. Dengan phone yang lagi satu, jauh beza kan. Nampak. Memang kecil. Memang tak rasa kalau korang bawa. Yang ini phone size cut. Tengok ni. Kecil gila guys. Nipis je. So dia punya look dekat depan macam tu. Design dekat belakang dia macam tu. Actually dia ada 3 kamera, tapi aku rasa satu je sebenarnya. Dia punya gimmick sajalah. Punya flash memang ada satu dekat belakang ni. Kamera dan flash. Yang lebih-lebih tu dia gimmick saja. Design ala-ala yang satu lagi tu kan, model tu kan, korang faham-faham lah. Dekat bawah dia ada audio jack dan speaker. Kat tepi dia dan atas dia ada torchlight. Ni torchlight dia guys. Boleh lah kalau nak buat emergency kan. Ni menu-menu yang dia ada lah. Dan phone ni memang function tau. Second phone aku yang ni besar tau. So kadang-kadang aku malas nak bawa. Tapi yang ni sangat-sangat kecil, sesuai dan praktikal untuk aku bawa ke mana-mana saja. Nak compare dengan yang ini, nampak? Dan yang ni lagi nipis. Bagi dekat ayah pakai, atuk pakai yang tak pandai sangat teknologi, ataupun nak bagi dekat anak, memang sangat-sangat sesuai. Korang boleh tekan dekat beg kuning. Phone ni saiz sebesar korang punya kad sahaja. Kat sini kan aku nak bawa phone kedua, nampak macam tu. Okay, tapi kalau yang ini tetap macam tu, macam tak bawa phone guys. Tapi dia function, memang boleh buat call apa semualah. Nampak? Ini aku call nombor ni. Dan boleh jawab tau. Nak jawab je lah. Answer silent, boleh jawab. Macam phone biasa. Korang boleh tekan je dekat beg kuning bawah tu. Kecil gila guys, nampak?